Teruk ni maksudnya dia dah kena sihir pemisah, orang kata dia bermasalah dari segi rahim ni. Kadang-kadang darah tu keluar berketul-ketul. Bila kita terkena benda-benda ilmu gaib ni, sihir dan ilmu hitam ni, kita pergi buat rawatan perubatan doktor dan sebagainya, memang kita tak akan dapat kesan. Kadang-kadang ada juga ulat-ulat sampah yang besar yang tak pernah jumpa. Ada juga pesakit saya lalui pengalaman tu. Hai, Assalamualaikum. Welcome to podcast Tulin bersama saya Hanim Nadia, yang bukan hanya saja cantik di mata anda tapi juga diwarnai oleh Tulin. Sepanjang podcast ni Hanim rasa happy sebab Tulin punya colour sangat cantik, sangat menaikkan lagi seri Hanim sepanjang Hanim mengendalikan podcast ini. Dan untuk pengetahuan semua, Tulin ni ada 200 jenis colour. Okey, untuk shawl dan juga bawal. Sangat cantik. Hanim tak perlu fikir macam, alamak nak pakai colour apa hari ni, hijau ke, hijau lembut ke, hijau terang ke, semua Tulin ada. Jadi rasa macam mana dapatkan Tulin ni, nak drive macam dah dekat dah, memang dekat. Kalau anda yang duduk sekitar Bangi ataupun Kajang dan seangkatan dengannya, weh sahaja butik Tulin, confirm sampai. Tapi kalau rasa macam malas ni nak bayar tol, malas nak start kereta dan malas nak membazir minyak dan sebagainya, boleh je pergi kat TikTok Tulin, tulin.shopmy, ataupun dekat Shopee Tulin, Tulin Shop. Rasa macam alamak malas juga nak tekan IG, TikTok dan sebagainya, tak apa. Kita bagi anda rajin sikit lagi. Pergi kat description, tekan je link yang ada. Okey, admin dah selesaikan semua. Tinggal rajin-rajinkan diri untuk tekan je website Tulin. Baik. Anda nampak hari ni macam make up macam mistik-mistik ke, bol-bol ke, rasa-rasa macam ada asap ke belakang. Tak ada. Okey, sebab hari ni kita nak membincangkan satu tajuk yang agak mistik. Boleh dengar tak mistik tu? Tak adalah. Kita buat ASMR untuk mistik-mistik je. Untuk hari ini, kita ada perbincangan mengenai ilmu hitam, sihir dan topik-topik yang berkaitan dengannya. Jadi kita bawakan di studio kali ini, iaitu kita kata perawat lah, Ustazah Nurul, daripada AR Shifa Al-Mustaqim. Ya, betul. Betul, okey. Dikira kalau cakap pasal mistik ni macam benda bawah sikit. Walaupun kita tak ada apa-apa, tapi kita macam, yelah benda-benda mistik kan. Tapi perkara ni adalah berkaitan rapat dengan masyarakat kita ya. Puan-puan Nurul, Ustazah Nurul. Sebelum tu saya nak minta Ustazah Nurul perkenalkanlah dulu apa AR Shifa ni, dan Ustazah dah berapa lama jadi perawat untuk AR Shifa ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Saya salah seorang perawat Al-Shifa Al-Mustaqim lah. Seorang perawat wanita. Okey, Al-Shifa Al-Mustaqim ni dah lama ditubuhkan. Saya pun sebagai perawat Al-Shifa ni dah lebih pada 8 tahun merawat berkaitan gangguan, penyakit. Sebenarnya kita tak tertumpu pada mistik saja. Okey, penyakit-penyakit lain pun ada juga kita rawat, macam itik hamil. Tapi dia berkait rapat dengan gangguan lah sebenarnya. Okey. Dan cawangan kami ni boleh dikatakan menyeluruh sebenarnya. Ada setengah tempat sahaja yang tak ada dalam beberapa buah negeri lah yang dalam Malaysia ni yang kita tak ada. Tapi mana yang kami tak ada, kami akan buat program untuk tempat-tempat yang kita tak ada perawat tetap lah. Macam saya sekarang ni saya cover di bahagian Pahang, Kuala Rompin. Tapi berkemungkinan kita akan cover belah utara jugalah, belah Penang. Itu dalam perancangan. Dalam perancangan lah. Tapi buat masa ni program yang saya jalankan menyeluruh lah. JB, Shah Alam, Melaka, tempat-tempat yang kita tak ada perawat. Di Semenanjung ini boleh katakan semua negeri lah akan pergi. Ya, kita sebenarnya kita ada by team sebenarnya. Kita buat kerja by team. Tim-tim yang terlibat dengan salah satu negeri lah. Kita akan pergi ikut tim.
Tapi bila yang kita tak melibatkan program, kita akan statik pada brand branch kita lah. Yang mana ada. HQ kita pun tak jauh sebenarnya dari sini. Dia bertempat di Pajam, Nilai. Itu HQ lah yang mana kat situ pun ramai tim saya. Cuma kita ada beberapa perawat wanita sajalah. Oh, wanita saja, lelaki? Maksudnya tak ramai perawat wanita yang ada, tapi ada tempat-tempat yang tak ada perawat wanita ni, ustaz-ustaz lah yang akan cover, ambil alih tu, macam tu. Itu serba sedikit mengenai AR Syifa Ustazah Nurul. Dan di awal perbincangan ini tentunya saya rasa mungkin semua orang dah agak faham sedikit mengenai ilmu hitam, sihir dan sebagainya. Cuma kita nak ambil dari segi perspektif Islam itu sendirilah, kan? Kita nak bagi secara penerangan yang lebih jelas supaya tak adalah kata ilmu hitam ni macam ni. Maksudnya lain-lain orang lain dia punya definisi. Jadi pada definisi ustazah, apakah itu ilmu hitam dan sihir ini daripada perspektif Islam? Okey. Maksud ilmu hitam ni dalam istilah Islam lah, sihir dan ilmu hitam ni dia adalah sejenis ilmu batil. Di mana kalau kita nak kesan atau kita nak rawat, dia tak boleh menggunakan teknologi moden lah. Macam perubatan moden, doktor dan sebagainya. Sebab bila kita terkena benda-benda ilmu gaib ni, sihir dan ilmu hitam ni, kita pergi buat rawatan perubatan doktor dan sebagainya, memang kita tak akan dapat kesan. Kalau kita sakit, kita nampak sakit kepala yang berterusan. Tapi bila kita pergi buat medical, dia tak nampak apa-apa. Dia menutupi lah. Dia adalah benda yang gaib. Benda gaib. Dia berkaitan dengan makhluk halus. Dan kita berbalik kepada Al-Quran. Al-Quran pun menyebut dalam surah Al-Falaq, An-Nas, berkaitan cerita tentang jin dan sihir ni. Maknanya dia dari dulu kala lagi, dari zaman Nabi kita, dia dah wujud sebenarnya. Dan kita kena percayai kewujudan. Ya, kita percaya sebab dalam Al-Quran pun dah turun. Nabi kita sendiri pernah disihir. Jadi dalam, orang kata kalau kita tak percaya tu, dalam Al-Quran dah tertulis berkaitan jin. Dia memang orang kata wujud. Bukan kita je sebagai manusia yang ada dalam muka bumi ni lah. Ada makhluk lain yang hidup juga selain kita manusia. Dan dalam Islam sendiri menjelaskan mengenai kaitan antara jin, syaitan dan sihir. Adakah sihir ini boleh terjadi tanpa campur tangan makhluk halus, Ustazah? Ke memang makhluk halus ni adalah punca sihir dan sebagainya? Okey. Soalannya baguslah sebenarnya ya, sebab biasanya orang akan berfikir jin dan orang kata sihir berkaitan dengan jin, makhluk halus, kan? Okey. Memang betul. Sihir dan ilmu hitam ni dia berkait rapat dengan makhluk halus lah. Dia apa orang kata, bila dia melakukan sesuatu ni, dia berkaitan dengan orang kata benda yang gaib. Dia berlaku secara tersembunyi kepada seseorang tu. Dia berkait rapat dengan orang kata kesakitan pada tubuh badan manusia, akal fizikal, emosi pada seseorang yang disihir. Okey. Dan mereka yang melakukan sihir ni ada orang kata ada alasan dan tujuan tertentu. Contoh berdendam ataupun tak puas hati dengan seseorang individu lah yang untuk disihir ni. Tapi ada juga yang terkena sihir bukan berkaitan dengan apa orang kata makhluk halus. Ada jin. juga. Ya, itu adalah macam kita kalau pernah dengar, ini adalah penyakit ain. Okey, penyakit ain ni dia sebenarnya tidak terlibat dengan makhluk halus lah sebenarnya. Penyakit ain tu macam mana? Maksudnya ialah ain kita tahu mata kan, mata pandangan. Okey. Contoh, saya bagi contoh lah seorang isteri lah dia pandangan dia pada suami dia buruk. Okey, dia menuduh suami dia tanpa usul periksa lah. Dia berfikir suami dia curang, ada perkara yang tak baik berlaku di belakangnya. Dan dia bercerita pula pada kawan dia ke, mak dia ke, okey, cerita yang tak tahu lagi hujung pangkal, tapi dia dah hebohkan. Okey, dari situ akan hadirnya
masalah orang kata dari pandangan mata dia buruk tu akan timbul sihir dalam dalam kehidupan tu. Boleh timbul daripada rasa syak ke rasa sangka buruk tu. Sangka buruk, pandangan yang buruk tentang seseorang tu. Dan bukan pandangan buruk saja yang akan terjadinya masalah ini. Pandangan taksub yang teruja pun boleh. Okey, contoh peminat Hanim tengok Hanim cantik sangat. Okey, taksub. Okey, kita taksub dengan seorang tu bila tengok cantiknya dia ni kan. Teringat-ingat, asyik memuja kan bila kita tengok kat media sosial sangat cantik dia ni. Kita tengok dengan pandangan yang taksub. Okey, itu boleh mendatangkan penyakit bagi orang yang kita puja tu. Tapi kita hanya melihat dia daripada media sosial je. Efek dia sampai ke kita. Pandangan dia. Sebab tu kalau kita pernah tengok atau kita pernah dengar ramai yang menutup baby-baby lah dari kecil. Tak nak expose. Tak nak melihatkan kehidupan dia lah. Sebab baby ni orang kata lebih mudah terkena masalah ini. Bila seseorang tu selalu puji cantiknya baby ni, comelnya kan. Dengan pandangan dan niat dia. Macam dia tengok tu macam teruja sangat. Jadi adakah kerana maksudnya kita memuji terlalu taksub pada seseorang. Jadi macam mana benda tu boleh sampai ke kita? Sebab dia tak ada melalui makhluk halus. Tak ada. Tapi itu kita cakap dia sampai tu melalui pandangan mata saja. Dia pandangan mata yang kita berniat atau pandangan tu yang pandangan terlampau jahat ke kan daripada hati kita ni. Dia boleh sampai. Macam tu pun ada. Itu penyakit ain. Orang selalu tersalah tafsir. Ingatkan penyakit ain ni adalah macam sihir daripada makhluk halus, orang yang hantar ke. Tidak, bukan. Itu dia pandangan. So itulah sebabnya kita macam tak boleh terlalu expose di media sosial. Sebab itu salah satulah. Tapi kadang-kadang yang kita terlalu expose ni pun berkait dengan orang yang anaknya kita macam contoh tak suka tengok kita kan. Mungkin dia rasa macam iri hati tengok kehidupan kita yang nampak lebih berjaya, terlampau berjaya kan. Nampak bahagianya rumah tangga dia kan. Suami sayang. Jadi macam dari situ mungkin kehidupan dia tak baik. Kan mungkin dia tak dapat memiliki kehidupan yang kita expose tu. So dari situlah timbulnya iri hati, tak puas hati kan. Itu pun penyebab juga ramai yang menggunakan kaedah sihir ni sebenarnya. Kita dah faham sedikit mengenai definisi mengenai ilmu hitam, sihir dan penyakit ain. Saya rasa mungkin ramai pun yang tak faham dan tak tahu ada kaitan dengan sihir ataupun tidak. Tapi berkaitan dengan tentulah orang yang dah biasa kena, kita panggil apa, rasuk ke histeria, ada beza Ustazah? Rasuk histeria? Rasuk histeria ni sama je sebenarnya. Sama je. Kita panggil kerasukan lah sebenarnya. Tanpa sedar, orang kata tak dapat kawal kita punya tubuh badan, fizikal kita. Macam mana kita nak tahu macam kita ada tanda-tanda yang mungkin kita kena sihir daripada orang? Ada tak tanda-tanda dia? Tanda-tanda ni banyak sebenarnya kalau yang terkena sihir ni. Paling senang kita tengok dari segi mata lah. Kalau kita kata kita cepat mengantuk, cepat letih. Orang yang kena sihir ni dia akan cepat lesu. Dari segi lepas dia asar, dia akan mata dia rasa berair, rasa penat. Berair tu bukan sebab mengantuk, penat kerja ke apa? Bukan. Dia macam dia ada masa-masa dia. Bukanlah kata selalu kan. Dia macam naik je asar, dia akan mengalami mengantuk, dia akan mengalami sakit belikat kan. Sebab makhluk halus ni kita panggil jin lah. Dia suka berada di kedudukan badan kita ni di sendi-sendi. Jadi kita berfikir yang kita ni mungkin penat bekerja. Sakit belikat kan, pinggang kita sakit, tulang belakang rasa sakit. Tapi kalau nak ikutkan kerja, mungkin dia kerja office saja.
tak angkat benda berat, tapi dia sakit yang macam tu lebih. Tapi benda ni dia akan selalu mempengaruhi seseorang tu mengikut masa. Contoh lepas asar dia akan kuat sakit tu. Waktu pagi ke tengah hari mungkin kurang. Dia naik ke malam pula, sampai tengah malam dia ada rasa simptom tu yang lagi kuat. Maksudnya macam tu. Dia tak selalu. Bukan kata sakit yang berpanjangan bukan. Lepas tu masalah tidur. Biasa orang yang dipengaruhi sihir, atau terkena ilmu hitam ni, dia akan sukar untuk tidur lah. Salah satunya dia kerap mimpi. Mimpi scary, mimpi benda-benda yang menakutkan. Mungkin dia kena kejar atau dia kena bunuh. Mimpi orang kata binatang berbisa ke kan. Okay, baik Ustazah, sebelum Ustazah sambung, saya rasa macam banyak lagi dia punya ni kan, mimpi-mimpi dan sebagainya. Tapi kita nak berehat sekejap Ustazah. Saya nak jemput Ustazah minum dulu air. Kita hidang ais kaiju je Ustazah. Dan ini tumbler daripada Tulin. Dia memang cantik Ustazah. Ustazah jemput minum. So tumbler ni memang dia tanam printed dia. Dia bukan macam kita tampal stiker, tak. Dia ada 19 design. So lepas ni Ustazah boleh ajak suami Ustazah ke pergi beli tumbler ni, dapatkan cepat. Sebab ni limited Ustazah. So Ustazah macam selalu buat rawatan boleh pakai sebab dia tahan panas dengan sejuk 8 jam. Design ni pun sangat cantik. Betul. lah. Kita perempuan-perempuan memang suka. Ustazah boleh jemput minum air dulu. Okey, terima kasih. Okey, kita nak sambung mengenai tanda-tanda tadi. Tadi Ustazah stop dekat mimpi. Okey, itu antara yang dialami. Selain daripada mimpi Ustazah? Okey. Kadang-kadang bila kita tanya pesakit dia ada simptom ni ke tak kadang-kadang dia cakap dia tak ingat mimpi. Biasa orang yang mimpi ni kadang-kadang mungkin dia ingat waktu dia bangun. Nanti dia nak cerita dia dah lupa. Apa mimpi aku tadi kan. Mungkin dia rasa benda ni mainan tidur. Sebab kita dari kecil memang diajar mimpi mainan tidur. Mungkin mimpi kalau orang-orang dulu kala mimpi ni berkaitan dengan rezeki lah, mimpi ni berkaitan dengan ni kan. Tapi kebanyakan sebenarnya kalau dalam ilmu yang saya pelajari, ilmu rawatan ni, kebanyakan yang mimpi ni dia ada petanda-petanda gangguan lah. Kalau tak ada daripada mimpi pun kita akan tengok dari simptom kita kerap ditindih dengan benda yang makhluk halus ni lah. Mungkin kita nampak bayangan ataupun kita rasa je kita ditindih. Itu salah satulah. Kadang-kadang orang kerap rasa macam tu. Kemudian kita boleh tengok kita pernah tak mengalami lebam-lebam dekat badan-badan kita, kaki, peha. Tapi selalunya lebam tu dekat mana? Kebiasaannya kalau kebiasaannya dia akan duduk dekat peha, dekat betis. Lebam yang tak sakit. Dia just nampak dia macam hijau-hijau, biru-biru macam tu. Tapi bila kita tekan je dia tak sakit pun. Bukan kita yang kita langgar sesuatu, bukan kan. Dan kadang-kadang kalau kita perlihatkan betul, lebam ni dia ada sedikit tanda macam gigitan pun ada. Gigitan macam biasa ular tu ke? Betul. Dia ada macam tu kesan-kesan lah. Ataupun simple lah kita cakap simptom dia yang kita boleh nampak bila kita tidur kita kerap terkejut. Dia bukan mengigau ke apa Ustazah? Bukan. Dia macam kita baru nak lelap terkejut. Ataupun kita tengah tidur elok kita tersentak macam tu. Itu pun kita boleh tahu badan kita ada sesuatu lah yang mengganggu. Tapi kita tak boleh tak boleh judge dia sebagai sihir lagi. Kita perlu buat rawatan untuk tahu lebih lanjut. Itu adalah sihir ke ataupun gangguan lain lah. Sebab gangguan ni dia menyeluruh kan. Ada berkaitan dengan saka, ada pasal dampingan lah, macam tu. Tapi mimpi dia seakan. Sebab tu kita perlu buat rawatan. Kita tak boleh scan. Macam Hanim bagi tahu saya, Ustazah tolong scan saya. Tapi tak boleh sebenarnya. Scan ni kaedah yang kita ragui lah. Kita tak boleh guna. Kita perlu berdepan untuk buat rawatan. Okey, ada soalan luar. Dia melambat daripada luar tadi. Okey. Orang yang cakap kita pergi
Okey. Yang alternatif Islam. Okey. Kalau rawatan jenis macam tu, sebenarnya saya tak suka just jenis-jenis rawatan orang lah. Tapi rawatan Islam ni sebenarnya bedah batil ke ataupun orang kata scan ke, kita boleh tahu daripada sudut nama ke, Ada satu saja, gambar pemindahan roh. Itu sebenarnya bukan kaedah rawatan Islam lah. Dia kita panggil macam old school lah, ustaz dukun macam tu. Dia ada terbahagi pada dua lah. Jadi biasa yang menggunakan benda macam ni, dia akan berkait rapat dengan dampingan ataupun menggunakan pertolongan jin lah. Faham. Rawatan Islam yang sebenarnya dia hanya menggunakan seluruh kepercayaan dan orang kata ikhtiar dia kerana Allah lah. Maksudnya kita bergantung pada Allah. Macam semua perawat Islam ni yang betul-betul menggunakan kaedah Islam, dia memang sepenuhnya bergantung pada Allah. Tak ada apa-apa dampingan ataupun pertolongan dari sumber lain. Okey, contoh sebab sekarang ni dekat media sosial kita nampaklah macam ramai yang sudah membuat live. Kalau dulu mungkin pergi je ke tempat-tempat seperti Shifa untuk buat rawatan. Sekarang ni melalui media sosial. Ada yang buat rawatan macam video call dengan ustaz ni, kita boleh buat rawatan. Macam tu boleh ke? Ke dikira macam mana? Okey, kalau sebenarnya tu cara kaedah dia lah kan. Cara kaedah seseorang perawat. Tapi kalau dalam Ashifa Al-Mustaqim ni, kita tak galakkan dan kita tak buat sebenarnya. Rawatan video call ke ataupun scan je ke kan. Kita buat live. Live tu sebenarnya untuk menerangkan simptom, apa orang kata, terangkan lebih terperinci tentang semua gangguan ni lah. Supaya macam orang sedar mereka tu dalam kedudukan yang orang kata mungkin dipengaruhi oleh sihir ke, kan, saka ke, gangguan ni lah. Jadi kita minta dia bila ada simptom tu, datang jumpa perawat berdepan. Sebab ada kesan negatif sebenarnya kalau kita buat rawatan jarak jauh. Contoh video call lah. Contoh Hanim masuk live saya. Saya buat rawatan Hanim dari jarak jauh. Okay, saya rukiahkan Hanim dari jauh. Saya tengok Hanim, saya rukiahkan. Benda tu boleh sampai. Okay, benda tu boleh sampai. Dengan orang kata dengan izin Allah, benda tu sampai. Tapi kalau Hanim kerasukan, saya tak ada depan mata. Iyalah. Tiba line saya lag. Okay. Takkan saya pun nak lag juga kat situ kan? Hani kerasukan sendiri. So saya nak guide ni macam mana? Yeah. Okay. Masa tu kalau orang tu tak dirasuk, okay. Okay, benda tu mungkin dia tak habislah buat rawatan. Tapi bila orang tu kerasukan, dia tak boleh stop. Mungkin dia jenis yang hardcore punya gangguan. Kalau hardcore ni dia tak boleh berhenti sendiri kadang-kadang. Dia kena rawatan susulan. Ya, kadang-kadang nak sedarkan dia tu makan masa. Ada yang boleh pengsan dan sebagainya kan. Jadi kita memang tak sarankan lah sebenarnya. Better pergi je terus ke berdepan. Berdepan lah, lagi senang untuk kita supaya dapat kita kata adalah sentuhan daripada mungkin perawat-perawat. Sebab kita memang kaedah kita, saya belajar dan saya diajar, rawatan ni perlukan sentuhan. Saya perlu sentuh pesakit, mana kita boleh pecahkan sarang-sarang gangguan. Okay? Contoh perempuan, dia perlu sentuh di mana spot-spot gangguan. Contohnya rahim lah. Kalau kita perempuan ni memang gangguan dia attack sepenuhnya di rahim. Kenapa di rahim? Ada apa dekat rahim tu, Ustazah? Okay. Itu ramai yang tak tahu kan. Tapi kebanyakan wanita dia ada masalah susah nak hamil, period yang berpanjangan kan. Kadang-kadang pergi cek doktor, buatlah macam-macam prosedur ataupun dah habiskan banyak kos, tapi doktor still tak tahu apa masalah. Itu yang selalu terjadi pada pesakit saya lah. Kadang-kadang period tu terlalu heavy ataupun tak period langsung. Ataupun kita orang kata mengeluarkan bau-bau yang sangat busuk kan. Bila suami komplain ini itu semua, dah jadi macam pelik lah.
mungkin seseorang tu dah makan jamu kan, dah makan vitamin, dah ikhtiar macam-macam, dah ikhtiar macam-macam, tapi still berlaku. Jadi dia mencubakan kaedah rawatan Islam, dan benda tu tak mustahil daripada dari segi gangguan lah, sihir dan sebagainya. Sebab kenapa, soalan berbalik pada soalan Hanim tadi, kenapa rahim. apa kata, kenapa rahim? Yeah. Kenapa bahagian kita yang sulit tu, yang orang kata jin dan makhluk halus suka duduk. Ni menyeluruh sebenarnya, bukan sihir saja, saka pun sama. Kalau orang mengalami saka, keturunan dan sebagainya, rahim juga bermasalah. Disebabkan jin ni dia duduk dalam saluran darah kita, dan dia akan buat penyakit kat situ sebab dia sukakan darah kita, tempat-tempat kotor. Kalau contoh saka lah, dulu kala kita punya nenek moyang kan, mungkin bagi dia makan dan sebagainya. Tapi di zaman kita sekarang ni dah tak ada yang nak membela jin dan sebagainya. Tak ada penjaga. Tak ada penjaga. Dah tak ada kita memuja atau kita bagi dia makan. Jadi dia menggunakan tubuh badan kita yang ada, yang kita, orang kata, kita tak terima dia. Dia menggunakan tu. Maksudnya dia menggunakan darah kita untuk makanan dia. Untuk rosakkan. Contoh janin. Kita baru je lekat kan, gugur, tiba-tiba kandungan hilang. Benda tu boleh. Itu tak mustahil. Memang itu betul-betul berlaku lah. Dan pengalaman saya merawat, boleh dikatakan ramai saya jumpa wanita yang kehilangan janin dia. Disebabkan gangguan ni. Tapi mestilah mungkin ada yang macam persoalkan. Tapi ada tak macam, yelah, mungkin kaitan dengan sains, dengan doktor-doktor, mungkin ada percanggahan dekat situ pula. Sebenarnya kalau ikut fakta, doktor mengikut fakta, dia memang akan kaji atau akan bagi kata fakta yang berdasarkan dia punya ilmu. Tapi dia pun mempercayai sebenarnya kaedah kita. Sebab bila seorang wanita ni dia pregnant, dia dah mesti ada, orang kata, butir-butir detail dia pregnant kan. Dia dah pernah pergi check up sebelum ni. Memang dia hamil, dia pernah scan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kandungan dia hilang. Bila dia pergi jumpa doktor, doktor pun pelik. Tak ada apa-apa. Kenapa? Macam mana boleh hilang? Kan? Tak beranak, tak apa, tak ada kesan gugur apa sebagainya, hilang. Jadi doktor ni pun kadang-kadang dia akan suruh kita refer perawat Islam. Dia suruh pergilah check. Kalau pergi kita jumpa doktor, penyakit tu dia tak tahu apa punca, dia pun akan suruh kita, pesakit tu pergi. Dia orang kata dia percaya sebenarnya, tapi dia tak boleh nak, orang kata, bercakap mengenai fakta tu tak boleh lah. Tapi berdasarkan pengetahuan tu dia percaya sebenarnya. Dia percayalah dengan benda tu. Sebab yelah, kita pun sebagai orang Islam, ada yang percaya, ada yang tak percaya kan dengan benda tu. Tapi apa-apa pun Ustazah, kita nak berehat seketika. Kita sambung sekejap lagi. Alright, welcome back to Tulin Podcast. Kita nak sambung balik mengenai tadi kesukaran ataupun bila dah duduk dekat rahim tu, of course ramai perempuan akan rasa macam, alamak, so aku tak boleh hamil lah ni, susah nak hamil lah ni. Jadi Ustazah, macam mana? Ada tak patient Ustazah sendiri macam berjaya hamil walaupun dia kena gangguan ini? Okay. Sebenarnya memang pun orang kata 90% sebenarnya masalah itu zuriat ni berkait rapat lah dengan makhluk halus ni, dengan masalah gangguan dari segi sihir, ilmu hitam ataupun gangguan lain lah. Tapi sebenarnya tak mustahil pesakit yang ada gangguan ni dia boleh hamil. Dan sebenarnya ramai yang mengalami masalah gangguan yang teruk dalam, orang kata, sihir dan sebagainya. Contoh yang sebenarnya Ustazah alami yang teruk tu macam mana? Yang teruk ni maksudnya
dia dah kena sihir pemisah, orang kata dia bermasalah dari segi rahim ni. Kadang-kadang darah tu keluar berketul-ketul, berbau kan, menyebabkan suami tak suka, ada yang tinggalkan isteri pun ada, tapi dia boleh hamil. Sebab yang ramai tak faham, jin ni dia pelbagai karakter lah. Dan sihir yang dihantar kepada seseorang tu, dia ada niat, tujuan dia. Jadi kalau contoh dia sihirkan seseorang tu untuk pisahkan kedua-dua pasangan ni, dan dia kuncikan peranakan supaya tidak hamil, tak ada orang kata tak ada zuriat untuk dia. Jadi bila kita tak rawat, kita rasa benda tu normal je. Mungkin Allah tak izinkan. Kunci peranakan, Ustazah? Kunci peranakan ni di mana kalau kita ikhtiar macam mana pun, kita buat orang kata medical yang secara teknologi lah kan, bayarlah banyak mana pun tak hamil. Kebanyakan pesakit saya dah bayar, dah berkali-kali dah cuba, tapi still tak lepas. Kadang-kadang dia lekat tapi gugur. Tapi kalau kunci peranakan ni, di mana kalau kita kunci peranakan ni, dia memang tak boleh hamil. So macam mana nak buka balik kunci tu, Ustazah? Itu perlu dirawat dan dirukiahkan. Kita sebab tu saya cakap kita perlu sentuhan. Rawatan kita perlu sentuhan. Sebab saya akan pegang kat spot-spot yang saya tahu gangguan tu duduk. Sebab tu di mana kalau rawatan kita memang perlukan ustaz untuk rawatan kita, untuk ruqyah dan sebagainya. Tapi perawat wanita ni dia memainkan peranan lah, sebab di tempat-tempat sulit memang tak ada ustaz yang boleh pegang. Betul. Untuk perempuan sahaja. Ya, betul. Ustazah, mengenai rawatan, saya rasa memang kalau bab-bab mistik ke, cerita benda-benda yang sihir ke, orang kita memang suka benda tu. Betul. Saya pun tak tahu kenapa, tapi dia orang macam suka. Nak dengar kisah Ustazah merawat paling, bukan paling best, dia macam paling menakutkan. Dia mungkin macam paling rare, ataupun macam ini macam aku tak pernah pun berhadapan dengan benda ni. Macam tu. Macam saya sendiri get ready semua, tak adalah saja. Macam saya sendiri sebagai perawat, kadang-kadang apa yang tak dijangka atau saya tak terfikir, benda tu akan ada, akan saya temui. Perkara-perkara mistik tu. Tapi macam Allah tu atur satu persatu yang saya tak tahu, ataupun saya rasa betul ke benda ni berlaku, tapi tiba-tiba ada depan mata saya, atau saya jumpa perkara-perkara yang orang kata aneh, bukan yang selalu kita dengar kat TV atau tak pernah diceritakan lah. Ya, betul. First Ustazah merawat tu macam mana situasi dia, Ustazah? Kalau pengalaman saya lah, macam saya pernah rawat sepasang adik-beradik ni dia keluarga dia sebenarnya disihir daripada ibu bapa lagi, sampai ibu bapa dia dah meninggal. Dan dia turun kepada anak-anak yang terkena sihir tadi. Boleh turun? Boleh. Sihir tu macam benda tu tak habis daripada mak ayah dia meninggal, tak dapat dirawat dengan betul kan. Jadi benda tu bersambung. Bersambung, dan ada lagi yang tuju pada dia. Dan benda ni berlaku sebenarnya orang-orang yang terdekat dengan mereka lah yang lakukan perkara ni. Jadi salah seorang adik-beradiknya macam tadilah, dia bermasalah dengan tak boleh hamil, dan dia meracau tak tentu masa. Sampai suami tak boleh nak buat kerja, dan dia pun tak boleh bekerja. Bila di rumah, secara automatik bisikan datang. Tiba-tiba ambil pisau nak toreh, tiba lari orang kata keluar rumah sampai nak kena langgar kereta. Di tahap yang sangat teruk lah sebenarnya. Dan first dia buat rawatan dengan saya, jin tu menyekat daripada jumpa kami. Dia menyekat macam mana? Dia dah tahu Ustazah? Dia dah tahu. Sebelum saya datang lagi dia dah tahu. Dia dah tahu tu macam mana reaksi? Mungkin perempuan tu meracau ke macam dia mana? Akan mengamuk, tak nak buat rawatan.
Jangan jumpa. Macam tu. Okay, kadang-kadang diorang boleh mimpi saya dengan ustaz kadang. Dan jin tu dah attack di dalam mimpi. Jangan jumpa diorang ni. Kalau kau jumpa, kau akan sakit. Macam tu. Jadi kekuatan pesakit ni lah. Sama ada dia nak jumpa saya ataupun dia memang akan takut dengan benda tu. Ugutan benda tu. Ugutan. Sebab sebenarnya bukan ugutan sahaja tau jin ni. Dia menyakitkan tubuh badan pesakit tu. Dia akan meninggalkan lebam-lebam. Lepas tu tiba-tiba perut dia ni dia akan macam naik sendiri. Bengkak surut macam bergerak. Kalau kita tengok macam dalam cerita yang kita selalu tengok lah perut dia akan buncit sikit. Lepas tu dia turun, dia naik lagi. Maksudnya perut dia bergerak. Bergerak. Iya, dia sebenarnya duduk menyeluruh sebenarnya sebab dia duduk dalam darah. Dia duduk dalam darah. Tapi yang Saza rawat ni lelaki ke perempuan? Ni perempuan. Perempuan. Dan dia sebenarnya adik-beradik dia ramai. Ada berbelas lah. Tapi yang sangat teruk ni perempuan yang kena. Dan bila saya rawat dia, saya hanya sentuh saja dekat belakang dia. Baru saya pegang macam ni, dia dah melompat terjun daripada kerusi. Dia sangat sakit. Dia mula akan menjerit. Dia cakap, sini ada paku. Sini aku tanam pisau. Jangan sentuh tempat-tempat dia. Okay, dari segi mata kasar kita memang tak nampak lah. Mana paku duduk, mana pisau lah, mana orang kata macam-macam lah benda yang dia letak tu. Tapi kesakitan pesakit ni kita nampak lah. Sangat sakit. Sedangkan saya hanya sentuh dengan tangan. Dengan kita bacaan ruqyah, dia dah terlampau sakit. Dia dah menjerit-jerit. Itu dia attack dari segi sakit lah. Dan saya ada juga pengalaman adik-beradik dia juga. Di mana dia jin ni dia bertukar. Dia bukan kaedah, dia bukan macam tu. Dia kelakar pula jin ni. Suka main-main Dia suka drama. Betul. Kebanyakan yang kena ni kadang dia okey. Betul ke dia ni dia boleh jadi lain pula. Kalau saya nak menggambarkan dia tu agak sukar lah. Tapi bila kita buat rawatan, belum ustaz baru ruqyahkan sikit, dia terus berlari. Dia duduk bawah kerusi, dia duduk bawah meja. Dia sangat takut dengan ustaz lah. Dia tak nak tengok. Mungkin bacaan-bacaan yang dia mulalah berdialog dia kan. Cuma kalau jin ni kita tak boleh berdialog lama sebab dia sentiasa menipu kita. Putar belik. Kadang-kadang kita rawat dia hanya saka, tapi dia putar belik kan menyebabkan kita terpengaruh. Rupanya dia ni kena sihir. Lepas tu dia akan createkan cerita lah. Jiran aku sihirkan aku lah apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia saka. Sebab saka ni dia takut sangat keluar daripada tubuh badan tu. Dia takut untuk tinggalkan seseorang tu. Jadi dia create lah cerita supaya kita ni anggap ni jadi gaduh, jadi ni dan sebagainya. Sebab tu kita bukan susah lah. Kadang-kadang saya memang suka berdialog, tapi saya tak percaya pun benda tu kan. Kita just saja kita nak tengok reaksi jin tu. Macam waktu berdialog tu tak ada rasa macam takut ke? Tak? Yelah, kita yang kadang berdialog dengan dengar benda tu menjerit, merau pun kita dah takut kan. Tu macam mana Saza? Dialog macam borak macam biasa je lah kan? Kalau macam saya lah, saya ni mungkin dah terbiasa kot dengan kehidupan jin ni kan. Jadi macam sebab kita suka merawat sebenarnya. Tapi saya lebih suka jin yang orang kata mengamuk dan berdialog ni sebenarnya daripada seseorang pesakit tu meraung kesakitan. Sebab kita akan rasa macam kesiannya, sakitnya dia macam tu tau. Kita macam rasa tak sampai hati. Tapi kadang jin ni dia pandai. Dia tak nak kita pecahkan salah-salah dia. Dia menjerit, dia meronta, belum lagi saya buat apa-apa. Tapi dia dah jadi macam tu. Dalam tubuh seorang manusia yang sakit ni,
Dia boleh masuk banyak Banyak. Banyak. Kalau kita boleh nampak, kita pun tak nak tengok. Ustazah tak boleh nampak. Boleh nampak ke macam mana? Benda ni kata atas izin Allah lah kan. Semua ni hijab ke apa semua yang terbuka ni semua atas izin Allah lah. Tapi kalau boleh kita pun sebagai manusia kita tak nak tengok lah sebenarnya. Kalau kita tengok, kita nak merawat pun pandang orang kata dah bukan manusia. Macam tu kan. Tapi sebenarnya jin ni dia bukan seekor masuk dalam tubuh badan. Dia banyak ekor lah. Maksudnya dia memang hidup dalam tubuh badan kita banyak. Kenapa nak kena bawa berjemaah sekali Ustazah? Saya tak faham dia tu. Sebab dia kerja dia sebenarnya. Kerja dia memang merosakkan tubuh badan manusia lah. Sebenarnya. Dia memang orang kata tugas dia memang nak attack kita. Macam kalau contoh orang sihir kan. Dia tak hantar seekor kadang-kadang. Banyak. Banyak. Sebab tu bila kita buat rawatan, dia tak keluar kadang-kadang, dia keluar berapa ekor yang kita rawat tu. Dia masih ada lapisan-lapisan lain lagi. Alright, baik. Okay. Bukan saya je meremang rasanya kat belakang tu macam dah boleh bunyi dah belakang tu. Baik, sebab Okey, sebenarnya baik Ustazah. Sebelum Ustazah jawab soalan Kak Ika, saya nak minta dulu Hana tolong tukarkan tumbler boleh tak? Sebab yang saya nampak kita ada 2 je. Tapi kita ada 19 jenis design sebenarnya Ustazah. Banyak Banyak. So mungkin boleh Ustazah bawa lah sekali kot kat dekat Arshifat nanti. Tak adalah. boleh promote Boleh promote. Sebab tumbler ni dia memang sukalah. Saya suka sebab dia tahan panas dan tahan sejuk. Susah tau kita nak jumpa tumbler yang macam dua-dua boleh. Dan kalau nak pergi mana-mana memang cantik. So kita tak ada rasa macam alamak tak cantiknya tumbler aku banding orang lain. So Hana King sekejap lagi Hana tukar buat teh. Tak ada sky juice, kita bagi teh lah Ustazah. Okay, Hana dah kita rancak borak pula. Hana mungkin boleh ni nak kena ambil juga ke? Sekarang Hana nak masuk part 4 sekali. Boleh juga. Alright Ustazah, ni ada tumbler baru. Ni air teh Hana baru buat. Tak adalah saja je. Sky juice juga memang Hana tak boleh buat air teh lah nampaknya. Sky juice pun okey. Sky juice pun okey Ustazah So ni antara design daripada Tulin. Kat bawah ni tulis apa nama dia? Glacier. So kalau rasa macam berminat dengan tumbler ni boleh dapatkan di butik Tulin dan juga website Tulin ataupun IG tulin.shopmy. Okey. Ustazah, kita balik semula kepada kes yang berlaku. Tadi apa Kak Ika punya soalan? Jin Islam, jin kafir. Okey, jin Islam, jin kafir ni okey. Sebenarnya kalau kita fikir secara logik mana-mana jin pun walaupun jin Islam, bila dia masuk dalam tubuh badan manusia, bermakna jin tu tak baik lah walaupun dia dia declarekan diri dia jin Islam. Okay, jin yang duduk dalam tubuh badan manusia ni semua jin yang jahat lah kita panggil. Kalau dia tak kacau, dia duduk kat luar, dia tak masuk dalam tubuh badan manusia ni, itu orang kata kita rasa jin tu tak bermasalah, tak ada kaitan dengan kita, tak apalah kan. Tapi kalau dia masuk dalam tubuh badan manusia, walaupun dia declarekan diri dia jin Islam, tetap itu adalah orang kata jin yang jahat lah. Jin yang jahat. Tak ada mana-mana jin pun yang boleh sebenarnya orang kata memasuki tubuh badan manusia. Termasuk jugalah orang kata bunian dan sebagainya. Syaitan? Sama. Dia sama. Kalau dia masuk, dia tak kisah orang kata penjaga sekalipun. Kata keturunan ni, sebenarnya keturunan pun orang kata saka dan sebagainya memang adalah sejenis jin sebenarnya. Jadi bila dia masuk tubuh badan manusia, benda yang tak elok lah. Termasuk jugalah bunian. Bunian pun sama. Kalau dia dah boleh mengacau kehidupan manusia, dia bukan yang orang kata yang baik. Bukan yang baik macam tu. Kalau contohlah, biasa saya dengar lalat. Kata ini adalah spy kepada CCTV lah. CCTV lah kita kata. Ada tak binatang-binatang yang berkait dengan sihir ni sebenarnya? Okey. Macam lalat tu memang orang kata paling senang lah kita nak nampak. Okey, lalat ni kita anggap dia macam CCTV.
Okay. Saya pun kadang-kadang saya buat rawatan, pesakit saya datang, lalat tu akan ikut dia. Lalat tu macam mana? Lalat tu biasa dia tak ada datang banyak-banyak. Dia macam langau ke macam mana lalat? Dia kadang-kadang lalat kita tengok macam lalat tu dia berbeza dengan lalat biasa. Kadang-kadang dia besar sikit. Tapi dia kadang-kadang dia datang seekor saja. Dia ikut orang tu. Kemana orang tu pergi. Kadang-kadang sampai pesakit saya, dia rasa tak selesa. Kat pejabat, benda tu ikut dia. Kan orang tengok kenapa ada lalat kat dia ni. bukan seekor. busuk pun kan? Bukan. Tapi mesti benda tu stay ada. Kadang-kadang benda ni kita tak boleh kategorikan dia sihir juga. Kadang-kadang ada gangguan lain. Tapi kebanyakannya dia datang daripada sihir. Macam sesuatu macam orang yang hantar tu, dia benda tu akan ikut. Dia akan boleh tahu apa-apa pergerakan atau apa yang berlaku pada orang yang disihirkan tu. Selain lalat, Ustazah? Pelesik pun boleh. Pelesik ni selalu ada hijau dekat. tu Ya betul. Dia akan duduk kat kawasan rumah kita kadang-kadang. Kadang-kadang pengalaman saya lah. Pernah pelesik ni datang banyak-banyak. Penuh dalam kawasan tu. Rupanya ada sesuatu benda yang baru hantar. Maksudnya ada sihir yang baru sampai macam tu. Okay. Tu pun boleh jadi jugalah. Tu kalau dari segi tu. Kadang-kadang ada juga ulat-ulat sampah yang besar yang tak pernah jumpa. Ada juga pesakit saya lalui pengalaman tu. Kat rumah dia bersih. Rumah yang sangat cantik, besar, mewah. Tong sampah pun jauh daripada pintu masuk ke apa. Tapi still ada ulat sampah yang penuh dekat kawasan rumah dia. Dalam rumah yang masuk dalam rumah dia. Kadang-kadang katak yang sangat besar dia boleh jumpa. Lebih besar daripada katak biasa? Ya. Tiba-tiba ada. Kadang-kadang tiba-tiba ada dalam bilik. Tiba-tiba ada kat tepi rumah, dia cakap. Dia sangat pelik lah kan. Tapi bila datang petanda-petanda macam tu, tiba-tiba dia akan nampak sesuatu lembaga lah kat rumah. Tiba-tiba dia nampak macam hantu raya. Benda badan besar, berbulu macam tu dan sebagainya. Depan mata, bukan dalam mimpi. Itu kadang-kadang kita kena tengok. Kadang-kadang ada yang menghantar sihir di rumah. Yang ada kadang-kadang tertanam benda lah apa dan sebagainya. Bagi rumah tu satu keluarga orang kata berpecah belah. Adik-beradik bergaduh. Suami isteri jadi panas. Balik rumah tak boleh. Tu sebenarnya simptom dia lah. Kalau salah seorang je yang nampak satu kelibat tu, just nampak kelibat, itu bukan, kita tak boleh kategorikan sebagai sihir lagi. Mungkin ada gangguan lain saja. Gangguan lain lah. Mungkin saka dan sebagainya. Ada tak sihir yang Ustazah pernah rawat sampai meninggal? Sebenarnya banyak juga, ramai juga. Dan yang kita tengah guide pun ada. Saya ni pengalaman saya lah sebenarnya. Wanita ni dia sangat cantik, muda lagi. Tapi disebabkan dia tolak keinginan seorang datuk lah untuk memiliki dia, kan. Jadi datuk ni nak memiliki dia menggunakan kaedah macam bomoh siam lah. Bila dia buat rawatan dengan kita, dia tak boleh cakap bahasa kita. Dia akan cakap bahasa siam. Jadi bila kita ruqyah, dia cakap bahasa siam. Dia akan tunjukkan orang kata spiritual dia, yang mana kaedah dia guna untuk buat kepada perempuan ni. Dia tunjuk depan-depan Ustazah? Betul. Dia akan kunci diri dia dengan kaedah siam dia. Macam dia punya orang kata macam sami lah Dia buat tutorial pula. Macam mana dia sihir perempuan tu? Dia akan buat. Oh ya? Bila kita ruqyah, dia akan pagar diri dia dengan kaedah dia lah, dengan bahasa siam dia lah. Macam tu. Jadi dia akan dapat satu kekuatan lah. Bila kita nak macam berlawan lah. Dia benteng. Kita buat apa pun tak boleh. Dia tubuh dia, badan dia kecil je. Tapi bila kita nak serang dia, susah. Tapi yelah, orang kata kita menggunakan orang kata bantuan daripada Allah, kan. Kita minta dengan Allah, kita ruqyah, bacakan ayat Quran, dia akan lemah. Benteng dia akan orang kata hancur lah. Dan di situ bila dah habis bentengnya tu,
kekuatan dia dah habis, dia akan mengalami kesakitan yang teruk. Macam bisa dia akan nampak lah. Dia cekik tekak dia. Dia macam mengeluarkan orang kata macam darah. Muntah darah keluar paku kadang. ke tak ada? Itu tak ada. Sebenarnya kalau kaedah-kaedah yang mengeluarkan paku yang kita nampak macam itu kan, itu bukan lebih kepada rawatan Islam sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia menggunakan orang kata macam black magic lah sebenarnya. Menggunakan sesuatu yang kita nampak macam betul kan, tapi itu sebaliknya macam tu. Okay, baik. Sebelum tu saya nak habiskan dulu. So perempuan tu masih hidup lagi atau? Okay, sekarang ni masih hidup. Kalau yang saya bawa cerita ni dia masih hidup. Ada juga yang perbuatan orang kata menggunakan ilmu bermusiam ni, ada juga yang dah pergi, ada juga. Mungkin yang tu jumpa kita dah dalam keadaan kritikal. Kita tak sempat nak selamatkan. Saya pernah rawat sekali Ustazah Kafa. Dia kena santau lah bila pergi hospital kata TB dan sebagainya. Dan masa kita rukiahkan dia, kita tengok dia macam apa orang kata, dalam hati ni dah rasa macam lain lah sebenarnya. Sebab kalau tengok pada tubuh badan dia dah macam rangka, kurus sangat. Dan macam kita hanya doa supaya Allah ni pemudahkan lah kan, pemudahkan hidup dia. Sebab tengok terlampau seksa lah. Dia tak boleh buat apa-apa. Tapi still dia nak mengajar lagi. Walaupun dalam keadaan yang sangat kurus dan sebagainya. Tapi seminggu lepas buat rawatan, saya dapat khabar dia dah meninggal. Itu pengalaman saya lah. Saya terasa lah sampai sekarang sebenarnya. Sebab kita hanya bantu dia saat-saat akhir kan. Baik, tadi ada nampak angkat tangan yang kat belakang tu. Siapa yang nak tanya soalan tu? Pernah ke dia Ustazah berubat? Jin tu ajuk balik ke sambung ayat ke? Oh, tu biasa. Itu biasa sebenarnya. Saya pernah ada seorang wanita ni lah. Dia teruk juga kena sihir. Sihir pun disebab daripada orang terdekat lah, mak mentua. Dan masa saya dapat dia tu untuk kali pertama, kita ruqyah, dia ni asal daripada pelajar tahfiz tau. Jadi kalau tahfiz ni, orang kata bacaan dia sangat teliti lah. Kalau dia dah lancar dan sebagainya. Jadi jin ni pandai. Bila dia duduk dalam tubuh badan manusia yang macam tu, dia boleh mengikuti apa yang kita pandai. Begitu. Jadi bila kita ruqyahkan dia, dia ikut. Dia lebih laju daripada kita. Lebih fasih lebih fasih. Kalau ustaz baca apa kata ruqyah kan, dia akan follow, tapi kita akan dengar dia macam orang kata menganjing kan, macam bacaan tu betul tak betul. Macam tu. Kita faham dia hajuk tu Okay, tapi dia kerasukan lah masa tu kita berlari-lari ni kejar dia dalam tempat tu. Dari dapur ke depan, dari depan ke belakang macam tu. Tapi saya pun kesian sebab dia kalau mengikutkan medical, dia dah ada kat OKU untuk bahagian mental. Astaghfirullahaladzim. Sebab kat rumah dia tak boleh kawal. Dia punya orang kata fikiran, emosi dia. Dia sentiasa orang kata tak boleh pegang benda-benda tajam. Dia akan trigger. Dia tanpa sedar, dia pernah hancurkan dia punya gelang emas. Hancur-hancur dia buang dia dalam tu sampah. Bila dia sedar, dia dah tak tahu apa yang dia buat kan. Jadi bila dia pergi hospital, memang doktor akan declare dia mental lah. Dari ada kat OKU pun, dia memang seorang orang yang baik sebenarnya. Tapi itu disebabkan kesesat ilmu hitam sebenarnya. Sebab benda ni pengalaman dia lah. Dia bercerita pun juga dengan kami. Di saat-saat dia kena ni, bapa mentua dia sendiri lah yang suruh pergi rawat. Sebab bapa mentua dia dah orang kata tak tahan tengok mak mentua dia buat kan. Mak mentua dia ni macam memuja. Memuja ni dengan segi ada dia punya cara lah, ritual dia. Dan ritual dia ni nak buat kat menantu dia ni yang sakit ni. Dia menggunakan darah period perempuan ni. Dia ambil darah period ni, dia buat kaedah mentera dia lah dan sapu pada muka perempuan tu.
Jadi itu yang menyebabkan perempuan ni dia terus kerasukan. Terus sakit dan sebagainya. Tapi kita tak sangka sebenarnya keluarga mertua dia ni dari golongan yang kalau kita tengok mata kasar, berpudah dan warak lah kita tengok orang takkan expect pun benda ni akan berlaku. Itu yang kita cakap, sihir dan ilmu hitam ni orang tak jangka. Betul. Kita tak boleh kata macam orang yang ada ilmu agama pun tak buat dan tak kena. Ya, betul. Tapi sayangnya perbincangan kita hari ni dah habis dekat sini. Allah, saya rasa macam boleh tak kita teruskan ada episod yang kedua? Sebab saya rasa memang saya macam ada lagi soalan nak tanya lagi. Sebab yalah, dia adalah satu perkara yang berlaku dalam masyarakat kita kan sentiasa, dan Ustazah pun kata hari-hari ikut merawat rasanya. Hari-hari merawat. Bukan pergi klinik tapi merawat perkara-perkara yang kita kata gaib ini. Tapi apa pun Ustazah, terima kasih di atas perkongsian. Dan insya-Allah kita akan berjumpa di lain masa. Cuma sedikit saja nasihat untuk mendinding diri saya. Apa ayat-ayatnya? Sikit je. Okey, kalau pendinding diri lah kita panggil sebenarnya kalau ikutkan betul-betul daripada segi Islam kita ni mendinding diri ni sebenarnya semua orang kata kena yakin dengan Allah lah kan. Kita tak boleh letakkan salah satu benda tu sebagai benteng untuk pertahanan kita. Contoh macam kita yakin dengan salah satu surah tu, surah tu yang menyebabkan kita kebal, ataupun surah tu kita ambilkan benda yang ringkas lah, Al-Fatihah. Bila kita baca Al-Fatihah ni menyebabkan kita jadi kuat dan tak kena sihir. Okay? Bila kita percaya satu benda macam tu, dia ada qadam atau jin yang dampingan tu, itu yang tak bagus lah. Tapi apa yang kita buat ni, kita kena fokus dan kita yakin tu semua kerana Allah Ta'ala. Tapi saranan ataupun apa yang diajar oleh Rasulullah, sebelum kita tidur bacakanlah 3 kul. Okay? Kita baca 3 kul, ayat kursi, hembus pada tangan, sapu pada tubuh badan. Dan boleh buat amalan-amalan yang baik lah. Tapi semua amalan perlulah kita yakin semua tu kan Allah Ta'ala. Okay. Sebab kerohanian ni penting, kekuatan rohani, supaya kita dapat melindungilah diri kita. Macam wanita ni dia agak lemah bahagian rohani. Itu yang perlukan. Baik, terima kasih Ustazah. Saya rasa memang kena episod yang kedua sebab tak habis lagi kat situ. Baik Ustazah, insya-Allah kita berjumpa lagi. Dan kepada semua penonton-penonton, pelayan-pelayan yang sedang menonton podcast ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe podcast kita. Okay, tekan description di bawah sebab dekat dalam tu ada macam-macam produk Tulin, bukan hijab saja, ada tumbler, jute bag dan juga lanyard. Okay, insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.